Debaran semakin dirasai menjelang pendengaran rayuan kes pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain warisan Harimau Malaya di Mahkamah Timbang Tarasukan, CHAS, yang akan berlangsung Khamis ini. Seluruh peminat bola sepak tanah air sudah pasti mengharapkan keputusan yang memihak kepada 7 pemain terbabit. Seandainya menang dalam rayuan mereka, 7 pemain terbabit dijangka terlepas daripada hukuman penggantungan 12 bulan yang dikenakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, sebelum ini, dan jika keputusan di CHAS nanti tidak memihak kepada mereka, hukuman berkenaan kembali akan diaktifkan. Malah, nasib yang bakal menimpa Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, juga dijangka ditentukan selepas selesai proses perbicaraan di CHAS, yang mana ramai mengharapkan supaya badan induk itu tidak digantung. AFC juga dijangka membuat keputusan terhadap nasib FAM dan skuad Harimau Malaya selepas keputusan di CHAS nanti, dengan fokus utama sudah pasti membabitkan status perlawanan kelayakan Piala Asia 2027. Harimau Malaya sebelum ini menurunkan pemain warisan terbabit dalam 2 aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal dan Vietnam, dengan kemenangan Harimau Malaya dalam 2 aksi itu berisiko dibatalkan, malah kemenangan juga boleh diberikan kepada lawan. Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA pada Disember lalu membatalkan keputusan 3 aksi persahabatan Harimau Malaya menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin selepas mendapati FAM melanggar Artikel 19 Kod Tata Tertib FIFA, edisi 2025, kerana menurunkan pemain yang tidak layak. Malah, Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA membuat keputusan bahawa Malaysia diisytihar kalah dengan jaringan 3-0 pada ketiga-tiga perlawanan itu.